Tuan-tuan, dah 2 tahun. 2 tahun rakyat Gaza berhadapan dengan penindasan, kezaliman, malapetaka yang diberikan oleh Israel laknatullah. 2 tahun bukan masa yang singkat, tuan-tuan. Masa yang sangat lama. Dan apakah kesan akibat daripada rakyat Gaza mempertahankan tanah air mereka sendiri? Mereka kehilangan tempat tinggal, mereka kehilangan punca pendapatan, mereka kehilangan sumber bekalan makanan, dan yang paling menyedihkan, mereka kehilangan ahli keluarga mereka sendiri. Dan adakah keadaan ini memberikan satu tamparan hebat kepada mereka? Sesungguhnya tidak. Sebab apa? Inilah tamparan hebat untuk seluruh dunia yang diam membisu semasa Gaza diserang. Dan hari ini Kelab Perwira Malaysia melalui kempen The Rightful Gift memperkenalkan kepada anda semua macam mana cara kita nak membantu rakyat Gaza. Hari ini kita berpeluang, ada sedikit rezeki, kita kongsikan. Kita berikan bantuan susu, kita berikan bantuan roti, kita berikan bantuan gandum dan bekalan makanan untuk kita berikan kepada rakyat Gaza. Sebab apa? Itulah yang mereka perlukan ketika ini. Dan setiap bantuan yang kita berikan untuk rakyat Gaza, semestinya kita dapat ganjaran yang Allah akan berikan kepada mereka yang ikhlas memberinya. Dan pastinya usaha yang kita jalankan ini adalah, yang pertamanya adalah kerana Allah, yang kedua adalah pembebasan Palestin daripada cengkaman Israel laknatullah. Boleh ke boleh? Jom kita usaha untuk The Rightful Gift memberikan bantuan yang terbaik untuk rakyat Palestin.